Alhamdulillah. Umi nak Jas jadi suami yang bertanggungjawab. Jas jaga amanah ni, insya-Allah rumah tangga Jas bahagia. Insya-Allah. InsyaAllah. Umi doakan ya. InsyaAllah. Tapi rumah tangga ni macam air di lautan. Ada gelora, ada ombak. Just kena pandai handle situasi tu. Baik, insyaAllah. Jas ingat Umi. Ni Jas nak beritahu Umi. Lusa Jas nak balik ke Madinah balik ya? Oh, lusa nak kasih ikut? InsyaAllah. Apa? Kemut macam ayam barat kapur. Kenapa pula dia ni? Ya Allah, tolonglah aku. Macam mana aku nak buat ni? Aku tengok muka dia pun dah seram. Kalau dijerit macam mana? Leh. Jangan nak mimpi nak malam-malam pertama dengan aku. Boleh belah. Takkanlah tak tutup lampu. Kalau tutup lampu, dia cakap apa pula nanti? Tutup je lah. Kenapa tutup lampu? Assalamualaikum. Kenapa dia bagi salam pula ni? Waalaikumsalam. Awak nak buat apa kat saya ni? Saya nak kejut awak ni. Jom solat subuh sekali. Subuh je lah dulu. Nanti saya bangun lah. Solat sekali lah. Solat berjemaah. Jomlah. Alah, sendiri-sendiri je.